Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya AI yang canggih ni dibina? Bukan yang setakat boleh balas mesej, tapi yang betul-betul boleh dengar, faham dan berbual dengan kita. Hari ni kita akan bongkar blueprint di sebalik sebuah minda digital. Jom kita tengok langkah demi langkah. Inilah soalan paling besar kan? Sebab kita bukan setakat nak cipta sesuatu yang pandai, tapi kita nak ia bertanggungjawab. Macam mana kita nak pastikan AI ni tak mereka-reka fakta, tak bagi nasihat yang bukan-bukan atau lebih teruk terlepas cakap maklumat peribadi kita? Dan jawapannya, ia ada pada 3 perkataan ni. Ejen RAG suara. Dengar macam teknikal sikit kan? Tapi jangan risau. Inilah sebenarnya resipi rahsia yang menggabungkan semua elemen penting tu. Jom kita bedah siasat sama-sama. Okey, kita mulakan dengan gambaran besarnya dulu. Fikirkan pembinaan AI ni macam membina sebuah rumah. Mesti ada plan induk kan? Nah, untuk minda digital ni, plan induknya ada 4 komponen teras yang bekerja serentak. Pertama, kita ada telinga yang tugasnya mendengar apa yang kita cakap. Kedua, ada perpustakaan di mana ia mencari semua fakta dan rujukan. Ketiga, mestilah ada otak yang berfikir dan susun jawapan. Dan akhir sekali, yang paling penting, suara hati yang bertindak sebagai pengawal keselamatan. Sekarang, apa kata kita zoom in sikit? Jom kita bedah siasat setiap organ AI ni dan tengok apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir. Semuanya bermula dengan telinga AI ni, atau nama teknikalnya ASR. Tugas dia nampak mudah, dengar suara kita dan terus tukarkan jadi teks. Tapi dalam sistem ni, model yang digunakan tu sangat cekap. Maksudnya, ia bukan sahaja tepat, tapi pantas supaya perbualan kita rasa lancar, tak ada lagging. Seterusnya, kita pergi ke perpustakaan AI yang dipanggil RAG. Yang ni betul-betul game changer. Daripada AI tu cuma bergantung pada memori lama dia, RAG ni membolehkan dia jadi macam penyelidik yang super laju. Dia akan cari maklumat terkini dari sumber luar dan inilah yang menghalang dia daripada bagi jawapan yang dah lapuk atau salah. Proses mencari maklumat ni pun bijak. Ada 2 langkah. Bayangkan macam ni. Langkah pertama tu macam kita Google. Dia akan kumpulkan semua artikel yang mungkin berkaitan. Mungkin ada berpuluh-puluh. Lepas tu, langkah kedua pula macam ada seorang editor pakar yang akan tapis semua hasil tu dan pilih 3 atau 4 yang paling padu dan paling relevan. Jadi, otak AI tu hanya dapat bahan rujukan yang berkualiti tinggi. Dan perpustakaan ni bukan setakat ada teks tau. Dia ada album gambar sekali. Ini bermakna AI ni boleh faham teks dan imej serentak. Bayangkan kita tanya, terangkan macam mana enjin Jack berfungsi dan dia bukan saja bagi penjelasan tapi siap tunjuk gambar rajah enjin tu sekali. Itulah kuasa multimodal. Okey, sekarang kita dah sampai dekat pusat operasi iaitu otak AI. Di sinilah letaknya model bahasa besar atau LLM. Selepas telinga dah dengar dan perpustakaan dah sediakan semua bahan rujukan terbaik, teks dan imej, LLM inilah yang akan proses semua tu, berfikir dan rangka draft jawapan yang bernas. Inilah dia pasukan impian di sebalik semua ni. Kita ada Nemotron Speech, ASR, sebagai pendengar yang tajam. Lepas tu, Lemma Nemotron sebagai pustakawan yang cekap mencari dan menyusun maklumat. Otak utamanya pula ialah Nemotron Nano. Dan yang paling penting, kita ada pengawal keselamatan khas, Lemma 3.1 Safety Guard. Masing-masing ada kepakaran sendiri. Dan kita sampai ke langkah terakhir yang mungkin paling kritikal sekali, suara hati AI. Sebelum apa-apa jawapan dihantar kepada kita, ia mesti lulus satu pemeriksaan akhir oleh sebuah model keselamatan khas. Fikirkan dia ni macam editor terakhir yang sangat tegas. Jadi apa benda yang pengawal diperiksa? Okey, pertama, dia akan tapis kandungan berbahaya. Kedua, dia pastikan tak ada maklumat pribadi kita macam nombor telefon atau alamat yang terlepas. Ketiga, dia akan semak sama ada jawapan tu patuh undang-undang. Dan akhir sekali, dia pastikan jawapan tu selari dengan polisi yang dah ditetapkan. Memang teliti habis. Kita dah kenal semua pemain dalam pasukan ni. Sekarang, jom kita tengok macam mana mereka semua beraksi bersama dalam satu aliran kerja yang lancar dan tersusun. Perjalanan data ni macam ni, dari A sampai Z. Suara kita masuk, ASR tukar jadi teks.
Lepas tu, RAG cari semua rujukan yang relevan. Kemudian, LLM berfikir dan tulis draft jawapan. Model keselamatan akan semak draft tu. Dan akhirnya, barulah jawapan yang selamat tu sampai kat kita. Nak pastikan semua langkah ni berjalan ikut turutan, ada satu konduktor orkestra digital yang dipanggil Landgraf. Dia yang pastikan semua orang main peranan pada masa yang betul. Nak bagi nampak lagi jelas, ini contoh sebenar. Bila seseorang tanya, bolehkah anda beritahu saya tentang robotik? Inilah teks mentah yang dihasilkan oleh ASR, si telinga AI. Daripada teks ringkas inilah keseluruhan rantaian proses yang kita dah bincangkan tadi akan bermula. Okey, kita dah tengok semua gear dan wayar yang menggerakkan AI ni. Sekarang, jom kita zoom out sekejap. Apa sebenarnya makna semua ni? Kenapa kita patut ambil tahu? Jadi, kesimpulannya, apa yang kita dapat? Pertama, kita dapat AI yang lebih pintar sebab ia boleh melihat dan mendengar, bukan hanya membaca. Kedua, kita dapat AI yang selamat dari awal lagi sebab keselamatan tu dah jadi sebahagian dari prosesnya. Dan yang paling best, blueprint ni sebenarnya memudahkan para pembangun untuk mencipta pembantu AI yang hebat dengan menggabungkan pakar-pakar model yang berbeza ni. Dan ini membawa kita ke soalan terakhir. Sekarang, kita dah ada alatan untuk membina AI yang bukan sahaja lebih pintar, tapi juga lebih selamat. Persoalannya bukan lagi bolehkah kita, tapi apa yang patut kita buat dengannya? Apakah masalah besar pertama yang akan kita selesaikan dengan kuasa ini? Fikir-fikirkanlah.